satu hari isteri dia minta cerai. Dia terkejut lah sebab bagi dia alasan yang diberikan oleh isteri, dia akui dia bukan suami yang baik. Maksudnya dia tak ada masa, dia tak pandai nak menjadi suami yang romantik mungkin dan sebagainya. Dan dia menunaikan hasrat tu. Maksudnya, okey, aku lemah. Aku tahu di bahagian aku tak boleh nak buat yang terbaik untuk dia. Maka dia ceraikanlah isteri dia. Pisah. Dia serah. Okey, tak apa. Awak boleh pergi. Anak-anak ke apa, tak apa, saya keluar. Saya keluar daripada rumah. Okey. Dia buat kerja. Dan bila dia serahkan semua, maksudnya dia ada perniagaan kecil-kecil sikit, semua dia serah pada isteri, dia kosong lah. Jadi bila dia kosong, dia pergi ke satu surau, dia berkhidmat kat situ, dia jadi tok siap kat situ. Bayangkan umur dia kata dia tinggalkan anak isteri dia kira dekat 20 tahun lebih. Maka dia duduk kat situ, dia kata, dia macam ni, apa saja yang dia buat dekat situ, dia kata ini adalah tebusan dosa aku kepada engkau, wahai Allah. Kalau engkau terima taubat aku, satu hari nanti, mana tahu anak isteri aku akan kembali pada aku. Jadi dia buatlah apa. Jadi dah 20 tahun lebih tu, tiba-tiba anak isteri dia datang. Isteri dia tak kahwin pun. Isteri dia tak ada pun kahwin sebab isteri dia ada lelaki lain ke, tak ada. Tapi isteri dia datang, dia kata, abang nak pergi umrah tak? Dia kata, saya nak bawa abang pergi umrah lah. Dia kata, jadi dia kata 20 tahun lepas ketika dia melepaskan isteri dengan satu perasaan yang berat. Tapi hari ini dia kata, baru dia tahu hikmah di sebalik apa yang berlaku. Maksudnya, ketika isteri dia bawa dia pergi umrah taja dia, isteri dia meminta maaf dan sebagainya apa semua. Dan akhirnya habis balik daripada umrah,